Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Pernah tak anda berdiri di hadapan sebuah masjid yang indah dan terfikir, wow, apa ya rahsia di sebalik reka bentuknya yang nampak begitu unik tapi pada masa yang sama sangat menenangkan? Hari ini kita akan sama-sama membongkar blueprint atau plan induk di sebalik keagungan seni bina Islam. Baiklah, untuk permulaan kita pada subtopik terakhir dalam bab dan silibus sejarah tingkatan 1 ini, kita akan mempelajari mengenai sumbangan tamadun Islam dalam seni bina. Inilah dia pelan perjalanan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita akan fahamkan reka bentuk agungnya. Lepas tu, kita lihat 5 tiang asas yang menjadi dasarnya. Kemudian, kita kenal pula struktur-struktur ikonik, hayati sentuhan seninya yang halus dan mengembara sekejap untuk tengok jejak globalnya. Akhir sekali, kita renungkan legasi yang ditinggalkannya. Dah sedia? Jom kita mulakan. Setiap binaan yang hebat kan mesti bermula dengan satu idea atau konsep. Jadi, soalan pertama, apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut seni bina Islam? Senang cerita, ia adalah seni mereka bentuk dan membina bangunan dengan ciri-ciri dan susun atur khas yang mencerminkan prinsip dan keindahan dalam Islam. Jadi, ia bukan sekadar bina bangunan tau, tapi ia tentang mencipta satu ruang yang ada jiwa dan penuh makna. Dan titik permulaannya adalah di sini. Inilah dia, Masjid Quba, masjid pertama sekali yang dibina pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ia bukan saja jadi tempat ibadah, tapi ia juga menjadi model atau boleh kita katakan prototipe untuk semua masjid yang dibina selepas itu. Okey, seterusnya, setiap reka bentuk dalam seni bina Islam ni, ia sebenarnya berdiri atas 5 ciri asas yang sangat kukuh. Anda bayangkan macam tiang-tiang yang menyokong sebuah bangunan. Jom kita tengok satu persatu. Pertama, binaan tu mestilah kukuh, selamat dan tahan lama. Ini asas kan? Kedua, ia kena bijak menyesuaikan diri dengan iklim setempat. Ketiga, ia sangat pentingkan ruang dan cahaya yang selesa. Cahaya ni penting sebab ia sering dianggap simbol ilmu. Keempat, mesti ada ruang yang terpisah antara lelaki dan perempuan untuk menjaga adab dan kekhusyukan ibadah. Dan yang kelima, keseluruhan reka bentuknya tu mestilah membangkitkan rasa tenang dan damai dalam hati. Jadi, setiap ciri ni ada gabungan fungsi praktikal dan juga makna spiritual yang mendalam. Sekarang, jom kita kenali pula elemen-elemen yang paling sinonim dengan sebuah masjid yang kalau kita nampak dari jauh pun kita dah tahu. Ini bukan sekadar hiasan ya, tapi setiap satunya ada fungsi yang sangat-sangat penting. Yang pertama, tentulah menara. Reka bentuknya yang tinggi dan ramping tu ada satu tujuan utama, untuk pastikan laungan azan boleh didengari dari jauh sebagai panggilan kepada umat Islam untuk solat. Kemudian kita ada mihrab. Lekuk kat dinding ni nampak ringkas tapi fungsinya amat besar. Ia adalah penunjuk arah kiblat, iaitu arah Kaabah di Mekah supaya semua jemaah menghadap arah yang sama semasa solat. Dan yang ini pula ialah mimbar. Ia sebenarnya platform atau pentas yang ditinggikan sikit. Tujuannya, supaya bila imam berdiri untuk sampaikan khutbah, suara dan wajahnya mudah dilihat dan didengari oleh semua jemaah. Selain daripada fungsinya, seni bina Islam juga memang terkenal dengan kehalusan dan keindahan perinciannya. Jom kita lihat pula macam mana sentuhan seni ini diterapkan dalam setiap sudut binaan. Keindahannya boleh kita lihat pada kubah yang elegan, pintu gerbang melengkung yang melambangkan rasa hormat dan juga ukiran-ukiran yang sangat teliti. Penggunaan elemen macam air dan cahaya pula bukan saja-saja. Ia untuk wujudkan suasana yang damai. Ditambah pula dengan hiasan kaca berwarna-warni yang ada batu permata. Wah, memang semuanya digabungkan untuk mencipta ruang yang tenang dan cantik. Ada 4 gaya hiasan utama yang sering kita jumpa. Pertama, arabesque, corak-corak aliran tumbuhan dan dedaunan. Kedua, kaligrafi atau seni khat yang memaparkan ayat-ayat suci. Ketiga, corak geometri yang kompleks dan berulang-ulang, sangat memukau. Dan keempat, motif cakrawala macam bintang, bulan dan matahari. Semua corak ni dipilih khas untuk memberi rasa selesa dan ketenangan kepada sesiapa sahaja yang berada di dalamnya. Baiklah, sekarang jom kita mulakan kembara kita ke seluruh dunia. Kita nak tengok macam mana blueprint seni bina Islam ini diadaptasi dengan begitu bijak mengikut budaya dan iklim tempatan yang berbeza-beza.
Anda tahu, salah satu perkara paling hebat tentang seni bina Islam ialah keupayaannya untuk menyesuaikan diri. Ia sangat fleksibel, boleh masuk dengan geografi dan budaya tempatan. Inilah kekuatan utamanya. Okey, kita tengok perbezaannya. Kalau di China, reka bentuknya ada gabungan seni bina kuil dan istana tradisional tempatan. Unik kan? Kalau kita ke Turki pula, kita akan nampak kubah besar di tengah dan banyak menara yang ramping dan tinggi. Di India, ciri khasnya ialah pintu gerbang yang gah dan kubah berbentuk bawang yang ikonik tu. Manakala di rantau kita, Nusantara, disebabkan iklimnya yang panas dan lembap, reka bentuknya lebih praktikal. Banyak tingkap untuk pastikan pengudaraan yang baik. Jadi taklah panas dalam tu. Selepas kita melihat pelan induk dan bagaimana ia tersebar ke seluruh dunia, sekarang tibalah masanya untuk kita merenung kembali apakah impak dan warisan berkekalan yang ditinggalkan oleh seni bina Islam ini. Ingatlah, bangunan-bangunan ini, ia lebih daripada sekadar batu dan simen. Ia adalah simbol kegemilangan tamadun Islam. Satu warisan yang sengaja ditinggalkan untuk dihayati oleh kita dan semua generasi yang akan datang. Jadi, sebagai kesimpulan, apa yang kita belajar daripada blueprint kita hari ini? Seni bina Islam terbina atas 5 prinsip utama. Ia ada struktur ikonik seperti menara, mihrab dan mimbar. Ia dihiasi dengan seni yang indah dan yang paling penting, ia berjaya diadaptasi ke seluruh dunia. Semua ini menjadikan ia satu warisan tamadun yang kekal abadi. Sebagai penutup, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Bila kita lihat bangunan-bangunan di sekeliling kita hari ini, agak-agaknya, di manakah kita masih boleh nampak pengaruh reka bentuk dan prinsip-prinsip yang tak lapuk di zaman ini? Cuba perhatikan.